Hai. Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Pape, dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Alright, apa benda nak buat sebenarnya ni? Lepas raya, aku dah lama tak buat video, so ada awkward sikit macam biasa. Lepas tu, tapi aku ada dah buat video hari tu, ada 2 je. Lepas tu aku tak edit-edit, tak tahulah, malas. Kali ni sebab aku sambung, macam mana nak cakap, hari tu aku tangguh semester aku. So sebab kesihatan lah juga, kesihatan diri aku. Dan sekarang aku akan sambung semula. So aku akan sambung semula. Sambung lah. Jadinya aku nak buat video, hopefully benda ni siap sebelum aku sambung. Kot entahlah. Okay, apakah yang aku nak sambung untuk minggu ni? Hari ni punya video, which is RC lah. RC. Alright, so ni Alhamdulillah lah aku letak macam ni masa raya hari tu. Sebab aku kena keluar bilik. Aku kena bagi tetamu untuk duduk dalam bilik aku ni. So tapi barang aku letak sininya, dan Alhamdulillah tak dikacau. Okay, so inilah yang hari tu last kita buat. Hari tu kita dah test ni semua, tak ni lagi lah. Dan hari ni kita akan start mengala. Kita akan start spray. Hopefully kita akan settle sebelum aku punya kelas lah. Sebelum kelas. Kejap. Tak cukup tangan. Dah buka. So inilah dia akhirnya. Tapi korang dah teka belum ni? Aku akan colour apa ni? Alright. Dan ini dia punya ni. Ni pun aku akan spray hitam kan. Sebab ni macam ada, actually ni pun dah hitam sebenarnya. Tak payah spray aku. Tengoklah macam mana. Aku pun tak sure. Dan selain daripada tu, dia punya parts untuk ni. Apa asal blur pula ni aku punya kamera ni. Dia bengong sikit guys. So ini side mirror je. Side mirror dia. Dan ni tak ada apa sangat dah. Tak ada apa dah. Ini tak ada apa. Ni semua parts-parts yang lebih lah. Cuma ni lah. Apa ni? Yang atas untuk letak body dia. Dan lebih daripada tu, inilah yang paling penting sekali. Okay. Dan dia ada bagi untuk cermin punya ni. So aku keluarkan dulu barang-barang ni. Dan untuk colouring dia, tak silap aku kat sini. Okay. So ini dia manual untuk colour. Okay, so kita tengok dulu. First of all, lubang ni tak ada Ada dah lah. Ada dah. Okay, so kena potong. Lepas potong, tak silap aku lepas potong semua ni, kau kena cuci tau. Cuci dulu, baru spray, untuk mengelakkan daripada ada minyak. Tapi macam tak ada je. Cuci, tunjuk cuci. Ni korang kena cuci. Okay, potong, cuci, so spray. Okay, aku nak tunjuk apa dululah. Jomlah, kita try potong dulu. Ini kan aku cakap korang kan, memang betul setup aku yang paling cowboy lah. Aku meja ada barang, aku malah alih. Okay, so inilah inilah yang nak kita potong Kita nak potong ni je, simple je dia punya potong tu. Nampak? Nampak kot kan? Okay lah. Tapi aku yang masa aku buat first Mercedes aku pun, aku memang macam ni je dekat atas kursi. Sebab memang payah nak buat atas panggil apa, atas meja pun. Tapi chill lah, lek-lek je. Lek-lek je. Apa susah?
Ni kan hobi. Suka-suka lah. Ini kan aku mula-mula aku takut tau. Masa aku buat Mercedes aku. Tapi sebenarnya macam layan lah. Macam bagus lah. Actually dia dah buat kau line untuk potong. Kau just follow. Tapi kau jangan tekan tau. Kau jangan tekan terus. Kau main dia dulu. Kau main dulu kan. Dapatkan line dulu. Lepas tu nanti kau slowly patahkan. Dia punya ni. Boleh tak? Jadi tak? Okay, sekarang ni dia tak boleh lagi. Aku rasa mungkin aku kena hiris satu lagi. Dan kali ni aku kena tekan sikit. Tak payah kuat sangat. Nanti kan tergelincir. Ni aku dah terlebih tekan. Ni aku dah. Sebab dia macam simple tau. Lepas tu dia dah masuk dah. Kau kata macam ni actually kau dah patut kau kepak je ni. Kau kepak nanti dia dah ni dah. Dia dah. Sekejap Actually ni pun kan kadang-kadang aku selalu buang je ni. Ni aku buang je. So untuk ni tayar ni tak payah. Dia bagusnya dia dah potongkan untuk kau punya tayar ni. So don't worry lah. Okay, tepi ni kau main sikit lagi. InsyaAllah dia akan cabut dengan sendiri. Alright, settle yang depan. So tepi dengan belakang ni lebih kurang lah guys. Aku skip Okey, kalau ikut kiranya siap lah kot. Kan? Susah agak. Ada, okey. So, ni body dia. Lepas tu kan dia kan ada apa benda ni? Yang lampu dia pula. Tu aku potong je lah lama aku rasa. Alright, okay. To the next one. Okay guys. Kita berada di hari yang lain sebenarnya. Hari tu duk potong-potong, lepas tu hari 2 barulah aku nak ni. So tapi aku ada sikit-sikit tau. Okay, sebab first kali kau kena basuh. Kali kau sini dia cakap kena basuh lah. So kena basuh and then aku tape lah bahagian-bahagian yang perlu. Seperti macam cermin. Lepas tu aku ada bahagian-bahagian yang aku nak lah, warna hitam apa semua lah. So mostly yang aku tape ni, yang kalau kau tengok orange ni,
adalah yang untuk spray hitam. Buang kot. Okay. Tapi aku tak beritahu korang lagi kalau apa aku nak cat kan. So korang masih perlu teka-teki sebab aku akan spray hari ni. Tapi cumanya aku takkan spray body dulu. Aku akan spray yang macam benda-benda hitam dulu. Benda hitam tu yang macam ni. Macam side mirror. Side mirror ni hitam masa. Adalah certain things yang hitam. So ni lah. Okay. Cakap banyak aku rasa aku tunjuk fast process lah. Fast process. Aku tak tahu memang video ni dah hari tu aku record dah berapa minit. Ni aku tak tahu berapa minit. So benda ni akan include dalam satu video. So korang tengok je lah. Alright. Jom. Aku akan mulakan dengan TS29. So TS29 ni adalah semi gloss black. So semi gloss black ni untuk macam spoiler punya ni, dengan spoiler lah ni kot, barang spoiler kot. Tapi tu lah kalau nak cakap actually sebab dia semi gloss black ni dia actually dia hitam dah. Apa benda ni. So certain orang mungkin dia dah tak cat, tapi aku rasa cara aku cat je lah mostly lah. Itu okay. Alright guys, so tiba masa aku dah spray tadi. Aku tak tahu korang nampak ke tak dalam video nanti, tapi tiba masanya untuk aku akan spray body. Okay, seperti mana yang aku cakap, apakah tekaan korang? Kalau korang betul, sila komen. Tapi aku boleh katakan ini bukan warna favourite aku, tapi aku buat ni atas dasar sebab aku ada nampak masa tu lah, tahun bila? 2 tahun lepas ke tahun lepas lah, lupa aku. Ada launching Brabus Porsche. So kalau korang boleh search sekarang, korang boleh tahu dah warna apa sebenarnya yang aku akan colour. Tapi aku boleh kata korang, ini bukan warna favourite aku, which is nak reveal which is hijau. Okay, dan hijau ni aku ambil PS 17 metallic green. Aku tak pasti lah sebab dia cerah sebenarnya, tapi dia akan, nanti aku akan layer underlay dengan hitam. So most probably dia akan gelap. Okay, insyaAllah lah. Tapi kira apa-apa pun aku dah decide colour ni lah. Sebab kalau ikut kira aku ada satu lagi colour aku nak, magenta something macam tu. Tapi jujur aku cakap tak jumpa. Aku tak jumpa spray warna tu. So aku pun macam bila aku search, dia kalau dalam kotak warna biru tau. Lepas tu aku punya favourite colour merah. Aku ingat macam nak merah, tapi aku macam common lah ambil favourite colour kan. So aku decide untuk pergi ke colour yang bukan favourite aku. Dan actually hijau bukan kegemaran aku sangat lah. Aku tak benci, tapi orang kata apa, tak suka lah. Aku tak suka hijau sebenarnya. Okay, so apa-apa pun, jom kita colour, kita spray. Bismillah. Hopefully menjadi. Aku akan buat macam 2-3 layer juga ni. So aku tadi pegang pakai sarung tangan. Lepas tu ada orang tengah repair pipe bawah tanah. Aku yang kena nolong. Habis rosak dah sarung tangan. So malas nak pakai balik, nak ambil yang baru. Okay, bismillah guys. Okay guys, aku dah cat, aku dah spray. Lebih kurang 2 layer kot, 2 layer. Aku tak dapat buat 3 sebab aku macam nak habis tin aku tu. So aku macam risau, aku malas guna banyak. Sebab nanti kita akan overlay lagi yang warna gelap, lepas tu kita akan warna hitam. So hopefully dia jadi. Tapi sebab aku tengok dekat cahaya,
so far dia macam tak sekata. Korang nampak dia macam tak sekata. Boleh nampak di sini kan, dekat cahaya kan korang nampak. Tapi so far tak ada lopong lah. Cuma dia macam tak sekata. Biasalah ada macam tempat bahagian tebal, bahagian tak tebal. Tapi nanti once kita dah layer dengan colour gelap dengan warna hitam, selalunya dia akan menjadi lah. Selalunya lah. Tapi macam ni lah guys, korang dah boleh nampak dah hijau kan. Lawa korang mungkin tak nampak lawa lagi. Tunggu aku dah cabut wrap ke plastik luar ni. Lawa gila. Cuma aku tak tahu dah hijau ni lawa ke tidak. Okay, to the next one lah. Aku nak cabut ni dulu, lepas tu kita akan spray yang gelap pula. Okay guys, aku dah cabut bahagian depan ni dengan belakang tengah ni. Dan aku akan spray yang gelap lah. Dan aku akan spray secara menyeluruh lah actually. Secara menyeluruh supaya ni dia kira coated juga. And then itulah yang lain ni hitam. Tapi dan untuk gelap ni aku guna PS22 Racing Green. Alright, jom. Okay, pelik aku rasa video ni. Sebab tadi kan aku cakap kan aku nak siapkan sebelum kelas, tapi ternyata aku dah start kelas. Actually aku dah siap sebelum kelas aku dah, tapi sebab aku tak ada nak buat video, so aku macam serabut lah nak ngemas apa benda semua. And then aku bawa dia lah ke rumah aku ni sekarang. Dan tapi tak apa, kita just nak ending je video ni sebab dah tak ada apa dah. Aku dah cat, cumanya aku tak sempat nak tunjuk korang tampal stiker ke apa. Memang salah aku buat je lah. Inilah maksud aku, kalau andai kata aku duduk nak mengatur, nak rekod semua tu, itu yang jadi nanti silap gaya korang tak apa ni, aku tak boleh nak produce pun video ni. So aku terpaksa macam cowboy macam ni. So macam tu tak siap. Okay, tapi apa-apa pun inilah final. Nampak tak di sini? Final kira final produk hasil, final hasil. Ini dia. Akhirnya. Tapi jujur aku cakap, aku ada tersilap sebenarnya. Aku ada tersilap dari segi teknik color. Aku tak sure lah teknik color ke ataupun memang code color dia aku tersilap. Tapi aku rasa lebih kepada teknik juga sebenarnya. So supposedly ni aku nak gelap lagi. Ini macam okey, tapi ni macam tone dia lain tau. Hood dengan atas ni. Pasal aku dah tersilap ni. Patutnya patut color ni, bukan color body. Tapi sebab aku dah cat dah, so macam mantai lah. Okay, so masa aku dah siap tu, actually aku ada record video juga. Okay, aku record video aku bermain. So nanti aku akan paparkan juga, korang boleh tengok situ. Aku sedang bermain RC di atas jalan raya. Tapi in terms of aku main tu memang mengarut je lah saja, nak buat pusing-pusing. Tapi memang orang kata apa, tak boleh bawa lah. Sebab tayar ni tak ada angin. Tayar ni dia angin tu maksud aku span lah dalam dia. Ni kosong. So tapi sebab aku nak siapkan juga, dia kira asal ada lah dulu kan. Tapi dia kosong. So kalau kau nak main touring ni macam tak syok. Dan setup aku pun actually belum betul lagi. Dan aku pun macam sayang juga body ni. Sebab body ni memang lebih kepada untuk kau simpan je. Kan? Sayang nak main. So kira aku
Nanti aku akan simpan. Maknanya ni aku akan simpan lah. Untuk kalau time aku display aku pakai. Kalau tak, kira aku pakai yang lain lah. Maknanya kalau untuk aku nak main betul, aku nak lenjan betul, aku possible ni akan pakai yang lain. Dan possibility-nya juga tayar pun aku akan tukar lain. Okay, so itulah ceritanya. Okay, tapi apa-apa pun hasilnya guys, korang ada teka betul ke tak? Apa ni, aku akan colour apa sebenarnya? Tapi mostly aku ada post dalam IG aku. First tekaan aku rasa boleh kata sebab tak ramai lah. Aku pun dah lama tak posting IG aku, tapi tak ramai yang respon. Tapi sesiapa yang respon tu minta maaf lah, memang salah semua. Bila aku macam reply dia orang punya ni, aku cakap macam oh salah, cuba lagi tu pun macam tekaan yang ketiga kot, mostly lah. Itulah sebab tu aku cakap hint dia adalah bukan colour favourite aku. Dia Dola cakap bukan colour favourite ni banyak boleh jadi kan. Tapi hijau adalah bukan, dia macam colour yang sebenarnya aku tak suka lah, macam tu lah. Bukan tak suka sebenarnya, depend. Okay, so inilah hasil dia guys. Okay, hopefully korang boleh nampak di sini. Dan thank you very much untuk korang yang view aku, yang follow, view daripada yang part 1. Ini dah jadi part 3 lah kot kan. Aku rasa mungkin akan ada bukan part dah lah, maknanya akan ada lain pula untuk kita fokus on RC ke apa ke macam mana, aku tak sure lagi. Itulah, dan aku pun tak tahulah, aku bila dah cat tak betul ni memang aku rasa tak puas hati. Aku rasa macam nak beli satu je lagi. Beli satu lagi tu, kau jangan set up lah engine dan semua, kau pakai basic je, tak payah kot, tak payah letak engine pun, just set up apa dalam tu semua, lepas tu just ni je. Sebab aku macam lebih suka kepada benda ni sahaja tau, it's not for playing, tapi macam more to display sahaja. Nice kot, lawa gila. Tapi main tetap main. Macam ni lah, ni body ni aku set up untuk nak try main lah kan. Aku kan dah tukar semua, so untuk kalau macam beli satu lagi tu untuk lebih kepada display. Tapi aku pun fikir juga untuk next one, sebabkan aku dah ada 2 touring, mungkin next drift, sama ada drift ataupun crawler, maybe 2 tu lah. Right, sebab aku kalau crawler kan, maknanya 4 wheel macam kereta besar, aku berangan nak Pajero. Sebab dulu aku pakai Pajero tau. So tapinya aku tak jumpa lagi Pajero. Ada pun blind macam model lain ke apa semua macam tak ni. Okay, so tak ada apa sangat lah kot. Okay, thank you guys, thank you for watching. Korang jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, bye bye guys, bye bye, peace, thank you.